Lawanan di antara Falcons White dan juga KPMBP Raven untuk Men Under 20 Final Cup. Ayo kita saksikan kick off daripada pasukan Falcons White. Nampaknya Falcons White mahu menebus kekalahan pasukan Falcons Black di semifinal cup sebentar tadi. Ini dia lari daripada Falcons White menandakan perlawanan baru saja bermula dengan satu sentuhan try di kawasan pasukan KPMBP Raven. Nampaknya mungkin KPMBP harus berjaga-jaga. Bukanlah seperti Falcons Black yang mereka tumpaskan tadi. Agak berbeza pasukan ini. Black dan White ini agak berbeza sebenarnya. Ini dia kehadiran larian yang cukup baik, tackle yang tidak mendapatkan di saat-saat akhir, dan mudah untuk Falcons White memberikan kata salam ataupun salam pengenalan untuk KPMBP Raven di Final Cup Men Under 20. Restart play untuk pemain ataupun pasukan KPMBP Raven dan juga Falcons. Nampaknya Raven 2 kali menentang Falcons, satu di semifinal dan sekarang ini bermain di Final Cup. Nampaknya cubaan untuk merampas bola dalam dakapan pemain Raven. Knock on. Dan bola milik pasukan KPMBP Raven. Untuk melawan anda, ini perlawanan terakhir untuk hari yang kedua ini, iaitu Final Cup di antara pasukan Falcons White dan juga KPMBP Ravens, KPM Bandar Penawar dan juga SSMP Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Hasrat untuk Raven pastinya menumpaskan dua-dua Falcons ini untuk dinobatkan selaku juara Cup Men Under 20 bagi Langkawi International Rugby 7-Side 2025. Edisi kali ini, siapakah akan dinobatkan selaku juara untuk kategori Men Under 20? Bola milik pasukan Raven. Ini dalam keadaan scrum dan bola. Bola milik Raven ketika ini. Pastinya Raven usaha untuk mengikat semula kedudukan. Falcons White mendapatkan bola tersebut. Line out untuk Falcons White.
Tinggi, tapi dapat dirampas oleh Raven. Meluru terus buat satu tackle, tapi offload di sana. Menunggu ekstra di sebelah kiri. Rakan yang cuba terus-menerus memberi tekanan daripada KPMBP Raven. Datang lagi keadaan ini untuk pasukan Falcons White. Offload di sana, itu lari daripada pemain nombor 8. Sekali lagi cubaan daripada pemain nombor 8 mencari rakan pemain nombor 2. Tindakan yang berbahaya daripada pemain Falcons White. Tidak disengajakan. Terjun ke atas bahu pemain Raven ini. Agak-agak berbahaya dan ada review oleh pengadil perlawanan. Harapkan tidak ada kecederaan yang serius dialami oleh pemain KPMBP Raven ini dan mampu untuk meneruskan permainan. Tapi kita lihat bahunya mungkin sedikit terkena kesan impact daripada pemain Falcons White. Mungkin kurang selesa ataupun uncomfortable dengan keadaan ketika ini, tapi beliau ingin meneruskan permainan terlebih dahulu. Tidak mahu terlepas aksi Final Cup. Ini perlawanan terakhir untuk hari ini, tanggal 25 Oktober, hari yang kedua. Dan itu dia sin bin untuk pemain berjersey nombor 2 pasukan Falcons White atas tindakan dan tackle yang berbahaya ke atas pemain KPMBP Raven dan terus direhatkan di kawasan rehat dan rawat area di seberang sana. Ini peluang untuk Raven memiliki kelebihan dan menggunakan kelebihan ini, di mana pemain Falcons White dikenakan sin bin dan terus direhatkan. Maka harus menggunakan minit-minit ini untuk membuktikan mereka mampu untuk menggalas tugas yang mungkin sukar untuk diambil oleh pasukan lain. Ini peluang untuk diheret keluar oleh pemain Falcons White. Pastinya pemain-pemain Falcons Black juga memberi sokongan kepada rakan-rakan di pasukan White ini. Black memberi sokongan kepada White. Tapi untuk Raven, itu bukan satu masalah untuk mereka. Sebelum ini mereka menumpaskan Falcon Blacks dan ini tugas yang kedua untuk menewaskan pasukan Falcons. Scrum, bola milik pasukan KPMBP Raven, KPM Bandar Penawar. Dan itu dia, babak pertama tamat dengan jayanya. Aksi babak pertama Final Cup bagi Men's Open. Men's Under 20, maafkan saya. Men's Under 20. Men's Open esok kita akan Final Cup. Tapi hari ini Final Cup Men Under 20. Dan antara Falcons White dan juga KPMBP Raven masih lagi relevan untuk mendapatkan kemenangan, yang di mana Falcons White berjaya menggunakan keadaan ini. Ini dia, pada awal permainan mereka mendapatkan sentuhan try di kawasan pasukan KPMBP Raven. Tapi selepas itu KPMBP Raven kembali mengganas untuk menebus semula kesilapan yang dilakukan sebentar tadi.
Langkawi International Rugby 7-Side 2025 di Stadium Langkawi, Lada Sport Complex, Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman. Dibawakan kepada anda melalui Rugby Online TV dan juga Sport Guys MY di saluran YouTube. Kembali untuk separuh masa yang kedua, babak yang terakhir, babak yang mendebarkan di antara pasukan Falcons White dan juga KPM BP Raven. Siapakah yang akan mengelas tugas ini dengan lebih baik? Siapakah yang lebih relevan untuk dinobatkan selaku juara Cup Men's Under 20 untuk edisi kali ini bagi Langkawi International Rugby 7-Side 2025. Kick-off ini untuk pasukan KPM BP Raven. Nampaknya Falcons White saya lagi cuba. Oh, ada kick and chase. Tapi KPM BP Raven, peluang untuk mereka. Oh, dapat dipintas. Kesilapan yang sangat-sangat kecil. Tapi bola masih lagi milik pasukan KPM BP Raven. Teruskan permainan ini. Peluang untuk KPM BP Raven. Oh, mendapatkan try, menyamakan try ketika ini daripada KPM BP Raven. Oh, di saat-saat Falcons White berjaya memintas, bola kembali kepada KPM BP Raven. Dan Raven menyamakan try ketika ini. Jika masuk, kelebihan untuk pasukan KPM BP Raven. Nampaknya KPM BP Raven berjaya mengatasi Falcons White ketika ini. Ini peluang dan ruang yang harus dipakai. Dan akhirnya mereka berjaya. Untuk lepas offload di sana. Rak dilakukan. Gerakan di sebelah kiri pula diusahakan oleh pasukan Falcons White, yang di mana kini tekanan milik mereka pula. Tapi tekanan ini boleh dibendung. Dan itu dia Raven dengan sorakan mendapatkan line up ketika ini. Line out untuk KPM BP Raven. Oh, baik gerakan ini. Dummy yang cukup baik. Membusing-pusing tangan itu dan advantage play untuk pasukan Falcons White. Pantas diambil dengan gerakan yang cuba menghasilkan sesuatu mengatasi lawan. Tapi Raven
Cuba untuk menutup segala ruang dan peluang bagi pasukan Falcons White. Terus menangkap kaki lawan. Masih lagi dalam penguasaan Falcons White. Terus dijatuhkan tanpa belas kasihan di sana. No mercy. Pastinya untuk Falcons White dan juga KPM BP Raven. Kini bola milik pasukan KPM BP Raven. Scrum. Bola milik pasukan Falcons White. Kelihatan kepenatan ketika ini. Cuba untuk mengambil semula kedudukan di hadapan. Lawanan terakhir pada hari ini dengan intensiti yang cukup tinggi, cukup menarik untuk anda saksikan. Final Cup Men Under 20 untuk Langkawi Sevens 2025. Untuk masuk dan cubaan break the wall tapi tidak menjadi. Raven menggunakan disiplin bertahan ketika ini. Jika mereka disiplin dan ini bahaya, itu dah saya katakan bahaya untuk pasukan Raven, tapi dapat di backup di sana. Dapat protect semula keadaan ini dan ini peluang untuk pasukan Falcons White. Berjaya menghasilkan sesuatu. Tak kala mereka disiplin untuk mempertahankan kawasan mereka. Dan datang Falcons White untuk mengambil semula kedudukan di hadapan. Mengatasi KPM BP Raven. Ini last play. Sepatutnya pada awal tadi beliau harus mengambil bola terlebih dahulu dan ini dia pick and go daripada pasukan Falcons White mengatasi pasukan KPM BP Raven. Chip and chase tapi tidak menjadi. Dan itu dia. Tamat aksi untuk pasukan Falcons White mengatasi KPM BP Raven. Di saat-saat akhir Falcons White berjaya terbang untuk memintas Raven.